Good afternoon guys, hari ni 10 bulan 6 kita nak pergi ke Jepun. Dah lebih 50 negara saya jelajah, tapi Jepun belum pernah jejak lagi. Jadi, inilah dia hari pertama saya ke Jepun. Lawatan kali ini melibatkan seramai 52 orang dari sebuah bank dengan iringan 4 orang tour leader. Hai, good morning. Ni tempat tidur aku, flight semalam 7 jam. Inilah katil aku, tempat seat. Kami naik Malaysia Airlines MH88 ke Tokyo Narita menggunakan Airbus A330 selama 7 jam 10 minit. Tapi sebab berlepas jam 11.30 malam, sempat tidur sebelum tiba jam 7.40 pagi. Kenyang tengok stewardess dia. Okay, bye-bye. Kita dah sampai ke airport Tokyo. Kita singgah ke RNR. Jadual hari pertama ialah ke Hakone, kawasan Mount Fuji, 2 jam dari airport Narita. Tandas ni bidet dia, gue tekan-tekan semua. Ni tisu, banyak gila tisu lagi kat situ. Lepas ni tempat simpan letak baby kat sini. Ni machine kat sini, semua benda boleh pilih semua. Nak jual, nak beli air apa semua. Bagi first timer seperti saya, agak jangkau melihat vending machine di semua tempat. Ni pun ada vending machine kat sini. Ni vending machine kat tepi ni. Setibanya di Hakone, kami terus ke restoran untuk makan tengah hari. Set bento ikan 5 ekor seorang. Yang warna kuning tu, itu radish, carrot dengan suun. Lepas tu dia ada salad. Lepas tu dia ada ikan tadi. Kita baru sampai kat Gotemba Premium Outlet. Tadi dia suruh buang sampah ni, bekas air mineral kita. Kat Jepun ni, jarang jumpa tersampah. Driver kami minta saya buang sampah di Gotemba. Kami spend masa 3 jam shopping kat sini. Tu orang ni suka tiger. Sejak kecil, saya diberitahu bahawa buah di Jepun mahal, tapi hakikatnya sama seperti di Malaysia, kecuali buah premium yang dijaga seperti ini. Gotemba Premium Outlet ni banyak kedai sebenarnya, tapi sejak aku rugi 2 juta masa PKP dulu, aku dah tak ada mood nak shopping dah. Walaupun dah stable balik lepas COVID, tapi aku nak beli kasut jogging satu. Kasut ni aku jumpa kat sini, harga dalam internet 18,000, 999, 9,000. Kat sini 7,000 yen. Sini Gotemba Premium Outlet West Zone, kemudian ada escalator kat sini. Lepas tu ke sana, East Zone. Bila saya cek balik peta, rupanya ada 3 bahagian di Gotemba Premium Outlet ini. Sebenarnya kan, aku rasa aku plan asal nak shopping sikit saja, nak beli kasut saja, tapi aku dah terbeli 2-3 barang dan aku declare hari ni sebagai cheat day untuk shopping. Saya ada ke surau untuk jamak takdim, kita boleh satukan solat asar dan zuhur pada waktu zuhur. Ruang solat di Gotemba Premium Outlet ini agak kecil, muat untuk 2 hingga 3 orang sahaja pada satu-satu masa. Bila saya masuk ke kafe, baru saya perasan yang harga di Jepun ni rupanya lebih kurang harga kafe hipster di Malaysia sahaja. Rata harga minuman di kafe ini adalah 500 hingga 600 yen bersama 15 hingga 18 ringgit. Yang ni vending machine beli fresh orange. So dia akan potong orange kat situ, lepas kita akan keluarkan kat situ. Satu benda baru yang saya amaze ialah sistem tol. Kapten kita pandu laju dan palang buka pada saat-saat akhir. One Vacation yang berhad selamat bercuti.com ada 3 pelepasan berbeza ke Tokyo, Osaka dan gabungan Tokyo, Osaka. Hubungi kami di talian 011-1111-2884 atau email insentif@selamatbercuti.com atau tours@selamatbercuti.com. Ni view hotel kita di Lake Yamakana ke apa tak nama dia, Fuji Matsuzuno Hotel. Ni Tasik. Lepas tu ada view Mount Fuji. Esoklah kita update kat mana. Ni kita punya bilik. Ni dia punya katil. Betul TV kat situ. Tilam kami dalam style tradisional Jepun iaitu tilam lipat yang dihampa di lantai seperti dalam cerita Doraemon. Saya dah siap dengan Kak Anis. Pink. Punya dinner hari ni, ni crab. Ketam ni dia kukus saja. Dia memang tak ada campur chili crab ke black pepper crab ke apa, tak ada. Dia kukus saja sebab dia nak rasa asli dia. Dinner ketam buffet dengan ginger dengan air sangria. Ribena. Dinner kami untuk malam pertama di Jepun ialah buffet kaki ketam. Tiada special sauce, hanya ada halia dan minyak pijan. Ketam ini ialah ketam laba-laba atau spider crab di mana isinya halus dan memanjang. Dan bukannya ketam salji atau snow crab yang isinya lebih tebal. Anak putus baru jalan. Assalamualaikum guys. Sekarang hari ni 12 hari bulan 6 2025. Sekarang jam pukul 5 pagi. Kita akan jalan kaki cross ke sana, ke tempat jogging.
Tempat jogging katanya ke Tasik. Macam tu lah. Kalau elektrik kan. Tak ada nak jogging tapi aku pakailah kasut sukan bagi sukan. Suhu sekarang 15 darjah Celsius, sejuk juga. Aku bangun tadi pukul 2.30 sebab subuh masuk 2.30. Lepas tu aku tak boleh tidur, nangis. Sedih lah, single. Tapi semalam aku shopping banyak, so aku happy juga. Tenangnya. Dia Mount Fuji suasana kot. Ni suasana jalan kat Jepun pada pukul 5 pagi. Tak ada langsung kereta. Kita tengok vending machine kat hotel kita. Ada jual air Coke RM1.50 tak dah mahal sangat. Family Mart lebih kurang je. Coke yang besar ni RM216. Mana Mount Fuji? Fuji tak ada. Tak ada Sana. apa. Kabus. Tengah jogging nampak kedai yakiniku dengan Dennis tapi tutup lagi. Cantik bunga. Ni 7-Eleven kat sini tapi tak buat cash pula. Dah sampai 7-Eleven. Dia panggil apa? 7NI Holdings. RM6. Tak ada mahal sangat. RM3. Dia tukaran duit dia 100 yen bersama dengan RM3. Ni air 1.8 RM4. Macam harga Malaysia je. Oh, ini giri sini 100 yen je satu. Satu lain. 190 ada. Banyak pilihan. Ni burger, roti-roti semua. Macam RM5 harga Malaysia je. Aku dah lama tak pergi supermarket kat Malaysia. Rasa tak ada mahal sangat. Macam orang selalu cakap. Kecuali kita tengok pisang. Ada pisang nak tengok harga pisang? Coklat. RM160. RM5. Ni RM100. RM3. Macam harga Malaysia je. Tak faham lah aku. Orang kata Jepun mahal. Tapi aku rasa macam biasa je. Popcorn RM1.45 dalam RM4.50. Aku pun tak bawa phone. Yang biasanya aku letak aku punya kad ATM dalam phone aku, dalam casing phone tu. Kenapa kipas kat luar? One High tu Malaysia pun ada. Okay, kita patah balik ke hotel 1 km. Betul lah, semalam saya check 7-Eleven daripada hotel 1 km. Wow, aku berlari 1 km pagi ni. Sini ada party space. Syam, kat sini lah kita buat e-invoicing punya kelas, Syam. Ada boleh rental tempat sini. Mount Fuji. Saya bersama dengan Mount Fuji. Kalau tengoklah dia punya taman. Walaupun rupa tu tak potong tapi still cantik. Yang mahal ni. Apa dia? Daripada sana pandangan Sini. Daripada sini. Pan pagi ni kita ada meme, yam, ada cheese. Ni saya punya breakfast hari ni, telur separuh masak, ni yam. Lepas tu ni ada meme, ni tofu, lepas tu ada miso soup letak salmon, susu dan juga seaweed salmon. Perjalanan hari ini ialah ke Yashinosato, iaitu culture center di sini, di mana terdapat pelbagai contoh rumah Jepun yang dibina tanpa paku dan boleh cuba kimono experience di sini. Selepas itu kita akan pergi ke Lake Kawaguchi, kemudian ke Kawaguchi Mosque, makan tengah hari dan juga Pirate Cruise sebelum kita ke Tokyo. Boleh ambil video ya, siapa yang di belah kiri saya. Tiket masuk ke sini ialah 500 yen dan bayaran untuk menyewa baju ialah 2,000 yen. Saya hari ni jadi samurai tapi stocking saya warna pink. Nampak tak? Dia seorang gelak kat stocking je lalas. Nenek senyum nenek. Kedai nenek ini merupakan kedai mesra Muslim yang viral di TikTok dan Instagram yang menyediakan makanan seperti ramen dan juga chicken karage. Masa ni kan ada satu kumpulan pelancong Malaysia sampai dan dikenal aku customer daripada 2011. Saya sebenarnya dia pertama TikTok. Influencer tu. Memang kenal lah. Kita kenal yang mana? Dulu ada tak cikgu Bawa trip lah tu. pergi Turki. Ni kita punya ex-customer. Terima kasih. Ni Lake Kawaguchiko. Yang sana ialah Fuji. Yang manakah ialah tasik terbesar di antara 5 tasik di Fuji area dan Kawaguchi ialah tasik kedua terbesar. Semua tempat kat sini, kat tasik tadi ke tasik baru ni ke, semua nampak Mount Fuji. Yang tadi ikan.
Panas. Bau goreng tu. Itulah baru masak goreng. Kita kat stesen Fagenda kita naik Pirate Cruise. Kita pusing Pirate Cruise ni kat bawah sana ada toilet Queen Ashniko. Ni view masa naik Pirate Cruise. View Taman Negara Hutan Simpan di Fuji. Kalau pergi tanah dia bagi tahu 7080 sini. Kat tepi ni biru kosong, merah penuh. Ni tandas dia. Kita tutup pintu dulu. Kunci. Ni tandas. Lepas tu kalau kita rasa malu kita tekan muzik. So dia kena macam tu. Kita dah sampai ke bilik. Mana tak kad? Okey, tak kad. Ni kita punya bilik di Tokyo. Ada 2 katil. Hotel ni nama dia Shinagawa Prince Hotel. Saya plan nak keluar ke Shibuya Crossing dan guide ajak kita makan dulu di Pivot. Kita order pizza. Ni pizza crispy onion, bawang. Kita pergi ke Shinagawa Station. Tu hotel kita kat atas tu, Prince Hotel. Kita berdiri sebelah kiri, yang kanan boleh jalan laju. Dia Hachiko. Ni QR berkata nak ambil gambar. So kita cancel dulu. Ni Shibuya Crossing. Crazy. Kita kat Shibuya Crossing sekarang. Ni kawasan Shibuya. First kita tukar duit 1,000. Okay, tukar 100. Okay, dapat 10 duit lagi. 100 ada 10 keping. So kita boleh main game kat sini. Tak tahu nak main game apa. Sini ada 300. So kita cari Pokemon lah. Okay. Kita test mapusan. Okay, dapat dah mapusan kita. Kita cuba buka. Ni kita dapat yang ni. Kita spend tadi 300 dalam RM10 macam tu. Kita tengah potong jalan nak pergi ke sana. Penuh kat Shibuya Crossing. Beratur. Kita larang nak beratur sebab tinggal kat sini je lah. Tu Hachiko. Supaya nak beraturnya panjang tu. Sini ada kedai kebab chicken dalam RM620. Yang tu wrap, donburi, kebab biasa. Selamatbercuti.com